Misalkan tengok kan, top performer pun dream. Top performer yang ada kerja pun dream. Dream. Kalau tak kerja. Betul ya? Ya, orang yang bekerja hari ni kita anggap tabung dia always recharge dia. Dia mesti recharge sendiri. Betul? Recharge sendiri, dia self charging. Orang yang beli ekosistem bekerja setiap hari ni dia self charging. Tapi hangat dia kata apa? Dia pun drain. Bila hang drain? Bila result tak dapat, siapa macam hang duk charge? Hang duk charging hari-hari je bang. Hang buat hari-hari. Betul? Tapi result tak macam hang nak. Betul? Itulah jadi dia pun pakai ayat tu, let go, let God. Faham kan? Let go, let God. Hang kena self charging. Ni cerita cash lah. Daripada benda yang dia cerita ni, dia main cerita benda yang sama lah. Semua orang akan face. Kita agak kata hari ni semua orang bekerja lah. Kita pandai lah. Sebab kita bekerja, kita tak mahu tahu lah tu. Apa pandai-pandai lah. Kita besar macam. Aku pandai sekarang ni. Jadi, orang yang boleh bekerja dengan sendiri adalah orang yang self-charging. Orang yang sentiasa charge diri dia sendiri. Betul? Orang yang sentiasa charge diri dia sendiri. So, hang ada keupayaan untuk charge diri hang sendiri. Tak ada kan? So bila tak ada, orang kena balik kepada sistem lah. Sebab tu sistem dibuat, sebab tu sistem dibina. Sebab tu ni yang buat semua ni main ni. Sebab itu lah, nak faham. Nak semua orang faham yang sistem kena ada. Sebab hang tak boleh self-charging. Ada hari, hang memang tak boleh nak berharap kat diri hang sendiri. Dan hang kena berpaut kepada orang lain. Hari ni hang tak sedar. Tapi bila sampai satu masa, hang akan nampak. Jadi, ni yang kita kata, hang kerja ke, hang tak kerja, hanya keluar dari sistem. Sistem ni bukan nak menyusahkan hang. Sistem ni nak memudahkan hang. Hang berbisnes lah. Kecuali kalau hang memang boleh self-sustain lah. Tapi orang yang high performing pun kata tak susah nak self-sustain, nak recharge diri sendiri susah. Ada hari stress, migraine, banyak benda nak kena fikir, nak kena dengar point of view lain, nak kena nak dengar sudut pandang lain. Aku rasa aku buat habis bagus hari ni. Jumpa orang lain kan? Yang tak buat tu. Hang buat ni betul dah, hang tune sikit. Hang buat, hang memang buat. Hang memang hari buat, cuba hang ubah sikit. Jadi ke tak? So, itulah kan. Macam apa pun nak mula. Apa nak mula, apa tak takut. Jadi benih desire tu dia ada. Benih desire tu dia ada. Bakat pun ada lagi. Dia akan padam. Dia akan, api tu dia akan jadi, dia akan padam, dia akan selut. Ada hari yang, kita ada hari jantan betina. Ada hari kita belang babi. Ada hari jantan kita kemas Ada hari betina ada longgang kan. Pasal ada kemas Ada hari jantan hang 10 orang reject hang. Tak beli pun bangku ya. Aku nak buat kerja macam ni tak bangku ya. Aku nak kerja. Aku kerja bagi bagi rezeki bukan aku yang buat, aku kerja. Tapi ada hari betina kan. Hari betina kan. Orang hang WhatsApp orang tak reply orang ni. Kerja ni mesti tak guna. Aku rasa punya. Faham? Itu. Sebab tu kita perlukan komuniti yang bekerja. Apa mic? Apa kena mic dan cari. Tak duduk seorang mic. Kalau hang duduk seorang-seorang, tak rasa hang boleh berjaya. Hang dah berjaya lama dah. Ini. Kalau duduk seorang-seorang berjaya lama dah. Hang tak perlukan orang lain untuk berjaya. Hang berjaya lama dah. Hang dah melautkan ni. Tak tahu mana pun. Faham? So ni tu faham kan? Ni apa khabar ramai? Siapa ada buah Luffy? Apa nak kena ikut buah Luffy apa ni? Tu khabar aku peringat aku ada siap. Meluat ke, babi ke, apa ke, jangan-jangan. Tu khabar siap. So bisnes ni dia progress kan? Kena faham bisnes ni progress. Lepas setengah aku tinggal office ni, hang duduk lah. Masih ditekuk siapa? Ada lah. Lepas setengah aku keluar dari office ni, apa changes yang jadi apa perubahan yang jadi lepas aku tinggal office setengah. Masih Z yang sama. Z kacau.
Tak kejap pun. Dia kat TikTok kan, dia kejap kan. Tak kejap pun. Nampak? So apa perubahan yang jadi pada dia? So progress tu apa? Satu dia cakap tadi self development. Hang fikir on sales tapi hang tak fikir nak develop diri hang tak fikir nak tambah ilmu, kelas hang mana nak pi. Hang pi sekadar pi, hang tak belajar apa pun, tak ada apa pun. Kalau orang yang pandai asal dia kata tu tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Macam mana ni kan semua dapat pun. Dia cerita semua hang kan dekat dapat semua pun, tapi mesti ada satu benda yang dapat. Yang hang boleh ambil, yang hang boleh pakai. Dapat. Ada. Kalau tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Dan kita bukan kita nak suruh dia hidup ni macam ni, dia progress makin hari makin baik. Sebab tu aku tanya dia betul lepas aku tinggal office ni hang dekat mana? Bila aku main boleh lepas setahun setengah hang kat masih di tempat yang sama apa? Hang tak rasa diri hang berubah langsung. Hang buat apa setahun setengah? Aku tak ada kat office ni. Apa kan? Tak kuih pun. Okay. Macam saya duduk diet lah. Dia tak boleh kerja, saya duduk diet. Tak boleh makan banyak, saya duduk kerja. Tak kuih pun. Itu pun smart sikit lah ni. Macam kerja. Elok lah. So macam tu lah. Untuk mendapatkan income yang banyak, dia mesti ada ilmu yang banyak. Tak pandai tak apa kan? Tak pandai tak apa. Rajin nak kena lebih daripada orang. Orang yang berjaya ni dia rajin dengan lebih daripada orang. Dia tak ada lane pun, self-discipline, self-recharge. Rajin lebih daripada orang. Apa tak mau buat, tak buat, aku live. Aku live dulu, sehari 3-4 kali. View aku tak pernah pergi ratus-ratus. Aku ubah sikit lah. Ada orang kata aku, cuba you live pagi. Ni live pagi, 500, cuba you live pagi. Aku live pagi, aku masuk office 7.40. Aku cakap ni, mesti aku buat. Nanti kalau aku cakap main lawan, main talau dia, aku kata aku masuk office dari 7.45. Sebelum pukul 8, aku buka pintu office 3.4. Aku masuk office 7.45. Aku breakfast kat office, aku tapau, aku breakfast kat office, aku live 2 minggu lebih. Aku convert orang rekrut. Aku ubah sikit je. Sebelum ni aku live daripada start bulan 10 tu lepas, aku live siang malam. Ada result. Aku kata, orang tanya hang buat apa? Aku build audience. Masa aku build audience, kalau aku ada result lah. Tak ada result, aku tak peduli pun sebab aku tengah build audience. Faham? Aku nak membina. Siapa nak dengar aku cakap? Orang pun tak kenal aku. Takkan aku nak simply cakap. So aku ambil masa untuk build audience. So bila aku dah ada audience, baru aku ubah. Lah aku tak live dah malam. Apa nak dengar aku live kan pagi? Apa nak sembang merapu ke? Apa nak apa main pagi? Main. Naik 500, 600. Sikit je ubah. Sama macam sin. Benda lain pun benda apa yang hang buat tau. Dia tadi dia tanya apa referral business. Apa baru dia ajar. Dah ni ada natural market. Natural market akan habis. Leads kena tambah. Lepas tu macam mana nak tambah lagi? Nak kena convert. Macam mana nak convert? Macam mana nak convert apa? Macam mana nak convert stranger? Referral. Dia key untuk sukses dan business memang nak stay long dengan referral je. Hang takkan dapat new customer dengan banyak hang akan penat. Alah kan? Terus cara dia cerita tu sama macam pemula dulu lah. Cara dia cerita tu pergi kedai. Doa saya bukan nak beli tu produktor semua. Saya bukan nak jual. Saya tak mau jual. Saya nak bagi business card hari ni. Tapi aku cakap tak boleh. Dia tak. Saya main nak beli barang. Sama. Aku mula sama macam dia. Semua benda pun buat. Tapi kalau hang nak mula macam tu, apa tak ada masalah. Betul tak? Banyak orang duduk dekat live TikTok ni. Saya bukan nak kata TikTok ni kemat tu. Saya tak kata TikTok ni kemat. Kebanyakan orang mencari hiburan di social media. Sekarang ni orang lebih banyak masa di social media daripada di luar. Kalau kita tak kenal betul orang tu memang tak ada hubungan dengan kita. Kita nak pergi kat dia memang payah malam ni. Sebab benda tu duduk dalam tangan tau. Sebab benda duduk dalam tangan. Dia buka, dia scroll, dia boleh pilih siapa dia nak. Aku nak agent yang gelek. Bukan lah detik. Aku nak CSA yang gelek, yang boleh nyanyi ada lagu yang top. Nampak macam lawak kan?
Tapi orang ada sense of pride. Sebab apa? Beli kereta siapa? Beli dengan tu Azlan. Faham? Orang tu hutang pride tu. Ambil ejen lah, siapa? Ejen tu dia power tu. Bulan bagi tengok ramai dengan pakai baju doktor kadang-kadang tempat. Yang kata ustaz ke doktor pun tak tahu, tapi ejen tu. Kita tak tahu sebab orang bercakap di atas mereka. Kita tak tahu. Reputation being built. Bila hang buat tu hang ada reputasi. Bila hang dah lama orang ada reputation. Bila hang ada reputation, orang akan mic ah. Kalau hang tak ada reputasi, hang orang tak mic ah. Apa yang nak buat orang mic? Hang ada reputation. Kalau hang tak ada reputation, orang tak mic ah. Siapa nak mic ah? Baik beli Luffy buat lagi lama. Hang sebab buat Luffy beli Luffy je lama. Baik beli Luffy buat hang. Baik beli Luffy. Buat. Sebab hang tak ada reputation. So, kerja keras bina reputasi. Lepas tu semua tu akan main. Duit main, klien main. Klien main, duit main. Sebab hang ada reputasi. Sekarang tak ada apa. So, masa nak bermula, self positioning yang penting. Kat mana hang nak letak diri hang? Ejen macam Daniel kau. Yang macam lama lah yang habis 3-4 tahun, 2 tahun buat account, the big repetition. Kenapa tak habis? Bila tak habis? Okay. Hang buat populariti untuk apa? Hang nak cari populariti untuk apa? Katanya hang. Sosial media ni tempat yang dia bagi hang populariti. Hang nak guna populariti untuk apa? Untuk feed hang punya ego. Self satisfaction hang feed hang punya ego. Oh, orang like video aku ramai, follow. Hang dapat apa? Hang dapat apa? Hang tak dapat apa. Dalam money wise hang tak dapat apa. Hang dapat feed hang punya ego. Adakah feed hang punya ego cukup ke? Tu hang nak fikir. Dia apa? Dalam hari fikir. Dalam hari fikir. Go live cari saya lagi fikir. Betul tak? Apa maksud aku? Hang kena back faham punya purpose, main purpose hang buat untuk apa? Macam orang tanya aku, abang tak fikir tu lekor ni. Abang tak fikir ke? Macam aku tengok live, abang tak fikir. Orang tak fikir tak mampu fikir. Kalau aku fikir, kita jadi begging. Kita ada kejaya, Mat. Kita ada kejaya. Pagi-pagi masuk office pakai suit, pakai coat, betul-betul live, bersembang burung pun pakai coat. Takkan hang nak begging tolong abang ni kawan ni. Kawan tu, saya tak cukup lagi 3 bunga tu ni. Tolong jaga makanan. Ada kau lah. So balik kepada tujuan asal, kenapa hang buat? Hang kena check. Kena check. Aku malas nak cakap apa. Banyak-banyak orang yang aku cakap. Kalau aku cakap lagi, makan tak lalu. Aku cakap lagi, makan tak lalu ni. Apa-apa makan tak lalu. Banyak. So balik pada tujuan asal kita buat bisnes. Kenapa hang nak buat bisnes? Kita tak mau tengok apa. Kita nak tengok hang prosper je. Kita nak tengok hang doing well, bisnes hang prosper. Okay. Hang boleh makan meja hang bersuka hang kan? Kita tak mau tengok apa. Kita nak tengok semua orang berjaya. So buat balik kepada basic. Kenapa you main, you nak buat? Kalau you lupa, allow me to remind you. Allow. Tu ya, kadang-kadang hang lupa. Kalau aku tegur hang lupa. Tu, hang ingat kan? Tu. Sebab aku nampak hang lupa. Tu. Kalau hang tak boleh ingat, berambut je. Senang kan? Tu. Aku senang. Jadi orang kata senang, tak mahu pergi berambut je. So, check. Kalau nak feed ego, kita pun boleh feed ego. Kita tua. Kita pun hidup lama, kita pun boleh nak feed ego. Kalau aku feed ego aku, mampu ego. So, tak payah feed ego lah. Semua buang balik pada bisnes. Hidup buat bisnes, macam mana nak bagi lagi bagus. Aku malah fikir banyak lah ni. Kita semua orang, kita duk fikir benda yang internet, orang duk fikir macam mana nak pilih hijau. Kita masih duduk dalam masalah yang sama. Masalah hari bilang tadi, hari dah kita pojok. Betul. Tapi tak apalah bang, sebab aku masih boleh okey. Sebab benda ni sepanjang tahun.
Hang ada masa yang panjang. Hang tahu bila hang bilang tadi, hang tahu bila hang nak pick up. Aku okey, aku boleh terima. Bosses pun boleh terima. Kita pun bukan setiap bulan. Okay. Kalau macam Luqman di kes, awak setiap bulan dia buat kes, dia bila awak tahu dia take main ujung tahun, dia main 200, 130, tengok buka ring duluan. Baru ni ujung-ujung ada. Faham? So biasa. Ini memang pattern bisnes bergantung kepada cara hang buat. Kalau hang buat kes kecil, biasa. Kalau hang konsisten 5,000, 6,000, ada hari pasang surut, biasa. Kita tahu kalau surut bulan ni tinggal 3,000, biasa sambil 20. Dia tapi bulan ni 20,000. Cuba ada fikir satu sebulan 900 rate A, 800 rate A, 900 lebih. So sampai 2,000, sebelum ni sampai 2,000, 20. Dok, tapi kerja sama. Saya pening abang, saya nak buat 20. Hang tak boleh buat 20 ni. Saya pening abang nak buat teniman, buat position tapi ada hari dia akan main 20. Betul tak? Pasang surut bisnes biasa. Sama lah kita manusia. Ada hari kita elok, ada hari kita tak elok, tapi kurang kan. Itu. Ada hari kita take ya. Kita tahu lah, boleh. Kita tahu sendiri lah. Tapi jangan berlama-lama. Jadi setengah-setengah kan tinggal ni. Patutnya kena lagi ramai pada ofis ni. Aku dah keluar lama dah. Aku keluar dengan aku ramai. Aku keluar dah lagi ruang bagi orang lain masuk. Dia tengok hampa pergi surut. Dia pun nak buang apa? Maksud kau betul. Apa kan? This is commitment lah. Lepas ni budak-budak pun ramai nak main apa. Hari Rabu kami main. So buat. Terbaki 5 bulan, banyak boleh buat, banyak boleh ubah. Last quarter punya game memang banyak ubah kalau hang berkefat. Kita pun tahu. Takkan MMC. Kan MMC. Tentu pun, dekat lawan support lah. Dekat lawan support lah ni. Jadi macam tadi bukan lawan support. Kalau nak fikir video aku tak main. Aku duduk rumah, aku suka apa. Jangan dia. Aku okey. Okey. Cakap dia terang, okey. Dan nak kira untuk aku duduk rumah. Tak apa, besok pagi aku masuk ofis pulai lah. Kau nak buat apa, punya pasal apa. Macam petang kantin apa, punya pasal. Tiap. Boleh. Tak ada masalah. Faham? So, tak masalah. Tapi macam tu, check balik. Boleh lah tu, ada cara, ada benda yang tak kena. Ada benda yang tak cukup, ada benda yang tak kena. Kalau cukup tapi masih tak dapat result, maksudnya ada benda yang tak betul. Rasa macam cukup, buat macam cukup. Rasa banyak, ini buat banyak. Tapi masih tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab ada benda buat tak kena. Itu check boleh kan? Kena check. Tak benar yang tak kena tu. Present ni tak payah cerita lah. Senior agent present mungkin dah pandai present. Ni baru agent baru tak apa lah. Tapi kena belajar lah. Present rasa bukan ada masalah dah ni. Dah ni masalah dia macam dia kata leads tak cukup. Senior agent ni leads saya tak cukup. Lepas tu conversion rate kurang. Bukan tak boleh jual, abang jual. Abang saya sorry, abang dah bahaya abang. Saya tak bahaya, abang terkejut lah. Abang betul dari dulu saya. Abang sorry abang. Tapi dia tu lah, tapi saya depan, saya cakap baik. Dia tu abang, kalau abang kata leads ada, abang umur 44, abang jauh. Abang buat lama ni. Join Z, ikut Z. Ikut Z. Z ajar abang. Abang umur 44, paket ready bang, 44. Sepatutnya. Ni saya cakap macam lepas ni mudah. Pun market ready, kawan-kawan tak ada hutang banyak. Pun boleh buat. Abang umur 44, level umur 40, 30 dan ke atas ni awareness tinggi. Duit sedap. Senang harvest. Abang pergi kawan balik kawan abang yang lama. Kawan dah ada, kalau nak buat baru dengan kawan lama lagi senang daripada kawan baru. Kecuali kawan lama masa satu pun tak ada pakai. Mudah cakap dari tu. Faham? Abang balik pergi kat kawan-kawan abang yang lama yang kalau abang die, dia perkenal. Mana nama kau dah?
dah saja, kurang ada minum. Tak. Kalau abang call, nama abang naik, lan dia kena, abang pergi. Abang tak payah buat baru lambat bang. Saya abang boleh terang, abang baru nak buat, abang trust pun tak ada. Orang pun tak kenal abang pergi balik cari kawan abang yang lama. Kalau ada 100, abang kelas tinggal 10 orang pun tak apa, bagi abang rasa percaya yang abang boleh buat. Yang tu yang abang kena cari dulu ni. Bukti kata abang boleh buat, abang nak percaya diri sendiri tu lah ni tak ada sebab tak ada closing. Lah ni kena ada case dulu, nak cari kat mana. Kalau nak pergi kat orang tak kenal, memang tak boleh dapat tau. Susah. Menaikkan rezeki tu memang tertulis di Lauh Mahfuz, memang abang lah, tak ada orang lain. So, saranan saya balik kepada abang punya natural market, orang yang abang kenal, pergi kawan balik. Tak pernah Depok, Depok balik. Kawan balik bang. No? Kalau dulu duduk di rumah, abang start keluar. Itu ada orang yang moga membantu. Ni yang baru-baru, dia kena sabar dia banyak. Jadi dia kata apa, tak nak biar satu bang. Yang ni lah kunci dia bang. Tak ada benda lain hasil ni. Dalam bidang ni, hang tak ada motivasi pun tu kata hang print AMG hang kan. Ni yang kunci dia, perseverance. Tak ada benda lain lah. Tak ada benda lain lah. Tak ada benda lain lah. Oh dalam SIM ni, hang tak boleh patah ni, hang tak boleh apa. Ni yang kena ada. Yang ni yang key dia kunci. Hang jatuh ke, hang tergadah ke, hang tertomat ke, hang duduk longkang ke, esok hang lagi lari ni. Dia tak boleh putih asa. Memang long run, long game. End dia manager game ni, bukan agent. Agent ni proses tau. End game dia manager. Hang kena fight sampai promote jadi manager. Kau abang, kau siap. Kalau setakat nak main cari duit, nak jadi agent saja abang, lama-lama hilang. Lama-lama hilang. Lama-lama tak larat cari sale. Tak larat. Kena jadi manager. End game dia manager. Agent proses saja. Berapa lama nak duduk kat proses ni? 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun? Faham? Kena ada mindset tu. Macam kasar abang. Baru main nak buat sebab jadi manager lah. So, syaksir pun tak ada dapat. Tapi yang kena faham tu, agent ni susah payah proses saja. End game dia manager. Memang kena beri. Dia kalau nak naik boleh buat, dia kata GP besok. Cuma duit je bang. Boleh terang tak? Duit je. Kita main malam ni kita ada ni sebab kita semua nak cari duit je. Okay. So tak ada apa lah. Aku pun aku rasa pasal lama tak cakap. Dia gerak. Dia gerak. Cakap dia kita ni. So tak ada apa lah aku nak cakap. Buat je lah. Yang membezakan orang result yang ada result dengan tak ada result ni kerja lah. Kerja dengan tak kerja. Kerja lah. Tak ada lain. Dia kerja hari dia kata, "Beli lah orang, result orang aku nak beli apa? Aku kerja hari aku tahu macam aku kerja." Betul. Ni kita ni mesti ada kemerah, dicerai, jumpa orang nak lari. Ni mesti kita tak kerja. Betul? Tak jangan tak apa. Jadi kita tak kerja, lepas tu jumpa muka orang tak bangun, dia nak lari. Kalau kita kerja, tak ada result pun, saya bangun ni, aku kerja hari-hari pun. Hampa pun tak live hari macam aku. Mana kata aku tak kerja hari, aku kerja. Bos mana nak bagi kata aku tak kerja. Siap. Bos pun tak berani, bos pun naik kata aku. Tak ada orang yang lain lah. Sembang orang aku. Aku memang je orang aku, tapi aku live lah. Buat apa? Apa boleh buat? Duit. So, kerja lah. Kerja buat benda gitu. Bermula daripada awal buat gitu. Buat daripada awal. Jadi bila main ke tengah sikit ni senang, tak perlu nak betul tau. Tak perlu nak banyak kan. Hang lari pun dia tak lari tepuk. Sebab dulu dia landasan main dia betul lah daripada awal mula tu betul. Kalau hang lari sikit pun dia lari sikit lah. Tapi kalau awal pun dia duduk begitu, ini belilah watak ni. Betul lah, tak ada apa. Tengok aja kan. Ada problem beritahu. Ada problem main. Kalau hang nak duduk dengan problem hang, main duduk. Boleh je. Boleh kok main tu. Boleh kok. Tapi selesai. Tak selesai.
Jadi hang delay siapa? Hang delay diri hang bukan delay aku. Kalau hang tak mau buat, aku boleh cari orang ganti. Macam Luffy kan, Luffy nak promote. Kalau hampa 3 orang ni, hampa tak mau buat, hampa tak mau ikut dia kan, hampa tak mau buat, dia cari orang lain, hang ingat dia tunggu kau. Ni kau tak siap, ni reality. Lagi kau apa rasa perik, ni aku cakap siap-siap kan. Dah jak no, jangan perik, ni aku kau buat ni bisnes kan. Ni bukan charity dah lah ni, tak ada. Dulu bukit, law tak ada charity man, ni bisnes. Kau buat siap, ingat kau dia nak promote, kalau tak buat, ingat dia tunggu lah. Dia tak tunggu lah, dia cari orang lain lah. Sama macam tu, aku nak PM. Kalau dia tak naik, hari ni aku dah tunggu dia naik. Aku tak tunggu dia naik, aku cari orang lain. Hang tak mau ikut aku, hampir beramboi aku buat ni. Dulu hang tak ada pun aku buat. Dulu hang ada masa aku mula, hang tak ada pun. Hang kat mana masa aku mula, hang tak ada. Kalau hang tak boleh ikut, hampir beramboi. Senang lah, aku cari baru. Mai hambak, bang saya tak mau. Katakan tak boleh. Senang. Habis, lepas tu hang nak minum, hang telefon. Habis dekat tu. Betul tak? Kita bukan nak betul kawan. Betul? Hubungan masih ada, cuma hang tak buat bisnes dengan aku je. Faham kan? Bukan aku nak benci hang, aku nak benci kau tak buat lah. Tak mau buat, aku nak buat macam. Hang rasa tak boleh pergi. Aku nak hang pergi. Tapi kalau hang rasa tak boleh, bang saya give up. Hang kata pergi apa pun, saya give up. Tak mau. Aku cik mana lah? Betul. Memang aku cakap ni, aku cakap siap-siap. Nanti hampa akan nampak. Nanti hampa akan nampak. Lama-lama hampa duduk, hampa akan nampak. Reality business ni memang macam tu. Ni reality business. Lepas tu aku cakap daripada awal. Jadi no hard feeling man. No? Hanya ingat orang nak cakap sebab hang handsome, orang dengki, orang tak nak heran kan. No, orang tak heran pun. Hang nak ikut dengan tak mau ikut. Dua ni hang pilih. Hang nak duduk kat mana? Hang tak mau ikut, aku buat acara tak mau ikut. Senang kan? Faham kan? Kalau hang ikut, hang rugi ke hang untung? Hang fikir tu lah hang nak fikir ni. Kalau aku ikut, aku rugi ke untung? Kalau aku ikut, aku rugi. Hang pergi blok. Faham? Simple kan? Bukan bening pun kan? Tak bening apa? Hang tak ada fikir tu lah. Aku ikut, aku ada hun, tak ada hun. Aku ikut, aku ada untung, tak ada apa. Aku buang masa dengan hang 2 tahun, aku tak dapat apa. Tapi pun kan? Simple je. Faham ya? Jangan tunggu sebab tak dapat apa, rugi. Buang masa hang, buang masa aku. Aku bukan nak paksa hang tunggu, aku tak mau paksa hang tunggu. Kalau hampa rasa, sorry Bakro, sorry Luqman, aku tak boleh pergi, aku tak mau buat, aku nak cari benda pergi kan. Kita pun nak tengok orang bahagia, mungkin bahagia orang tak ada kat sini. Memang kita wish, harap-harap bahagia orang yang cari ada kat sini. Tapi kalau bahagia orang tak tertulis, tak ada kat sini, hampir lah, cari kat mana bahagia orang. Itu je. So tak payah sulit. Okay? Tak payah sulit. Saya cakap tuan-tuan, bisnes ni tak payah sulit. Ada masalah kan? Ni dah nanti nak belajar semua. Takkan nak tunggu Luffy yang hari. Betul tak? Sebab tu aku suruh main meeting yang Rabu ni. Jadi main dengar. Tanya orang P lah. Betul tak? Tak ada bergantung kat aku, tak ada bergantung kat Luffy 100%. Kalau Luffy pun nanti dia nak cari kerja, nak cari sim. Betul tak? Patut kata main minum kat aku. Tak tahu kalau Luffy yang sim. Betul? Main minum kat aku, tak apa. Jangan tunggu orang. Kalau tunggu dia pergi. Dia tunggu dia pergi. Hang pun nak pergi. Faham kan? Hang kena pergi kau air. Berapa satu tu? Berapa? So tak ada apa tu. Cuma sorry yang panjang sikit. Tapi aku nak faham. Nak faham tu. Buat lah. Kenjut. Cerita dia kenjut. Masa tak cukup, tak buat cukup lah bang. Abang berapa bulan dah bang? Nanti dah baru berlepas sampai dengar. Lepas baru 3 hari bang, sampai dengar ni terkejut sampai tu saya bang macam elok apa kalau dia video buat lepas ni. Terkejut sorry je. Tapi memang macam ni kat meeting memang macam ni. Soalan tu? Okey, apa baru? Berarti mana mereka? Habis lah. Habis lah. Apa dah tu bina kat mana? Dua. Generator. Hai, ada problem apa? Ada apa? Ada problem. Bayar ni. Boleh. Boleh kau. Ya.
Tarik jadi lupa. Bagi belum tinggi. Ya. Cacat. Aku rasa macam Kat mati. Kau dah mati. Kau dah mati. Kau tak kena lagi. balik dah. Dekat rumah dah. Buat list aku Azim Muid Pak Wan kan. Kan orang tu dah. Habis-habis tengok. Ui, ngok teruk tak?